Okey, boleh duduk. Okey, hari ni kita belajar sains bab 2. Awak buka muka surat 67 untuk buku teks. Semua buka muka surat 67. Hari ni kita belajar 2.5 iaitu pertukaran gas dalam tumbuhan. Jadi hari ni awak belajar berkenaan dengan mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Faham? Untuk komunikasi bagi mewajarkan kepentingan persekitaran tu kita akan belajar kelas seterusnya. Boleh? Boleh. Saya nak tunjuk video tapi kita punya projektor ada masalah sikit. Okey, semua jenis hidupan termasuk tumbuhan melakukan respirasi. Semasa respirasi, oksigen diambil dan karbon dioksida disingkirkan. Okey, kenapa tumbuhan melakukan respirasi? Kenapa tumbuhan perlu bernafas 24 jam? Untuk hidup lagi? Ya, tumbuh besar, untuk pertumbuhan akar, untuk pertumbuhan daun dan juga untuk bertindak balas terhadap rangsangan. Faham? Okey, awak kena ingat macam ni. Tumbuhan ni sama macam manusia. Badan kita akan gunakan tenaga 24 jam. Maknanya kita akan bernafas 24 jam. Betul? Sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan tenaga untuk dia hasilkan pertumbuhan akar, daun dan juga bertindak balas terhadap rangsangan. Faham? Jadi tumbuhan memerlukan respirasi selama 24 jam. Boleh? Boleh. Okey, pada waktu siang, tumbuhan melakukan fotosintesis dengan mengambil karbon dioksida dan menyingkirkan oksigen. Awak tahu bila fotosintesis kita akan gunakan karbon dioksida, betul? Dan menyingkirkan oksigen. Manusia bernafas memerlukan oksigen ke karbon dioksida? Oksigen. Jadi tumbuhan akan memerlukan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Faham? Okey, mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan ada 3. Iaitu melalui daun, batang dan juga akar. Okey. Okey, awak tengok. Pertukaran gas dalam tumbuhan dia ada siang dan malam. Untuk waktu siang, pengambilan karbon dioksida dan oksigen dan juga dia akan menyingkirkan oksigen dan karbon dioksida. Okey, untuk waktu siang kita ada 2, respirasi dengan fotosintesis. Faham? Jadi untuk fotosintesis dia perlukan karbon dioksida. Dia akan singkirkan oksigen. Untuk respirasi dia memerlukan oksigen dan dia menyingkirkan karbon dioksida. Faham? Untuk waktu malam tumbuhan akan mengambil oksigen dan juga menyingkirkan karbon dioksida. Okey, untuk waktu malam ada fotosintesis tak? Sebab tak ada cahaya matahari. Okey, betul. Okey, kita belajar peresapan karbon dioksida. Okey, untuk peresapan karbon dioksida, ia berlaku melalui stoma. Stoma dekat mana? Dekat daun. Faham? Stoma ni dekat daun. Melalui stoma mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Faham tak? Okey, awak tengok gambar ni. Laluan pertukaran gas di dalam daun semasa fotosintesis. Okey, awak tengok muka surat 68.
Okey, dah. Kepekatan karbon dioksida di dalam sel lebih rendah berbanding kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel. Okey, awak tengok. Ni adalah stoma ni. Ini adalah stoma. Faham? Ini adalah sel. Ni adalah sel. Kepekatan karbon dioksida di dalam sel. Rendah berbanding kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel. Ni adalah ruang udara antara sel. Faham? Nampak? Ni adalah ruang udara antara sel. Ni adalah sel. Jadi ia membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk daripada ruang udara antara sel ke sel. Sebab apa dia masuk? Sebab apa karbon dioksida daripada ruang antara sel ni masuk ke dalam sel? Sebab karbon dioksida untuk dalam sel ni rendah. Faham? Jadi karbon dioksida di antara ruang udara antara sel ni akan masuk ke dalam sel. Faham? Okey, untuk kedua adalah kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel lebih rendah. Okey, awak tengok ni. Ni antara ruang antara sel. Ni adalah sel. Kepekatan karbon dioksida di dalam ruang antara sel. Kepekatan karbon dioksida di antara ruang dalam sel ni rendah berbanding kepekatan karbon dioksida dari atmosfera. Atmosfera luas sel ni adalah sini. Faham? Nampak? Bila ruang udara antara sel ni rendah, karbon dioksida daripada atmosfera ni akan masuk. Faham? Akan masuk melalui stoma. Faham? Faham ke tidak? Okey, liang stoma dan sel pengawal. Setiap stoma terdiri pada satu liang stoma yang disempadangi oleh sepasang sel pengawal. Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Awak faham tak? Sel pengawal, sel stoma tu dia ada kloroplas untuk dia jalankan fotosintesis. Liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya. Liang stoma tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari yang panas. Okey, awak tengok ni adalah gambar stoma. Ni adalah gambar stoma dekat daun. Faham? Ini adalah stoma terbuka. Stoma terbuka. Bila stoma terbuka? Pada siang hari. Betul? Untuk malam ni adalah stoma tertutup. Okay, awak tengok ni. Liang stoma tertutup apabila keadaan menjadi gelap. Waktu malam lah kan? Atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari yang panas. Faham? Okay, awak tengok liang stoma ni. Ni adalah liang stoma. Ni adalah pengawal. Nampak? Sel pengawal. Tadi sel pengawal kan sini? Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Okey, peresapan karbon dioksida berlaku melalui apa? Stoma, betul. Apakah yang terdapat dalam sel pengawal untuk fotosintesis? Siapa jawab tadi? Kloroplas. Okey, kloroplas. Okey, ni adalah konsep osmosis. Apakah konsep osmosis? Boleh bagi tahu cikgu. Konsep osmosis. Proses pergerakan molekul air daripada kawasan yang pekat kepada kawasan yang rendah. Betul? Okey, awak tengok sini. Sini adalah kawasan yang pekat ke rendah? Proses osmosis adalah proses pergerakan molekul air. Molekul air. Molekul air ni, yang warna biru ni adalah molekul air. Untuk yang warna merah ni adalah molekul zat terlarut seperti sukrosa. Okey, untuk osmosis, proses pergerakan melalui pergerakan molekul air daripada kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi kepada kawasan yang molekul rendah. Faham? Awak tengok sini. Zat ni adalah banyak, betul? Jadi molekul air dia rendah. Dekat sini molekul air dia tinggi. Betul? Jadi dia akan bergerak kepada molekul air yang rendah. Faham tak?
Awak tengok sini. Okey, ni gambar rajah ni. Yang merah ni yang mana banyak? Sebelah sini, betul? Jadi molekul air sini adalah rendah. Faham? Jadi molekul air ni akan bergerak ke sana lah. Itu adalah proses osmosis. Proses osmosis di dalam sel pengawal. Apabila terdapat cahaya, sel pengawal menjalankan fotosintesis dan ia menghasilkan glukosa. Glukosa ni apa? Gula lah, betul. Kepekatan glukosa di dalam sel pengawal meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Ini adalah stoma, betul? Sel pengawal ni di tepi ni. Sel pengawal ni mengelilingi stoma. Faham? Jadi apabila terdapat cahaya, sel pengawal akan menjalankan fotosintesis dan menghasilkan glukosa. Kepekatan glukosa di dalam sel pengawal akan meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal akan menjadi segah dan membengkok. Faham tak? Awak tengok ni, sel pengawal. Dia akan jadi membengkok. Faham ke? Okey, pada waktu malam ataupun hari panas, air meresap keluar dari sel pengawal juga secara osmosis menyebabkan sel pengawal menjadi klasik dan lurus. Awak tengok tadi dia membengkok. Dia membengkok. Ay Allah. Awak tengok sel stoma ni adalah membengkok. Faham? Sebab apa dia membengkok? Sebab air meresap masuk. Tapi bila waktu malam, air meresap keluar daripada sel. Jadi sel ni akan jadi lurus. Jadi stoma tu tertutup lah. Faham? Okey, kesan osmosis terhadap liang stoma. Pada waktu siang, air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Air akan masuk ke dalam sel. Air akan masuk ke dalam sel. Faham? Kedua-dua sel membengkok. Akan menyebabkan pengawal ni membengkok. Membuka liang stoma. Okay, untuk waktu malam, air meresap keluar. Air meresap keluar. Air akan keluar daripada sel pengawal secara osmosis. Dan kedua-dua sel pengawal kembali menjadi lurus dan menutup liang stoma. Faham? Okey, ini kita belajar kelas seterusnya. Okey, untuk hari ini saya akan bagikan kepada 4 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Boleh? Okey, dekat tangan saya ni ada 4 manila card yang mana awak perlu isi tempat kosong. Isi tempat kosong dan bentangkan kepada saya. Boleh? Bentangkan kepada kelas lah maksudnya. Boleh. Kumpulan 1, mana kumpulan 1? Apa nak isi? Nanti saya bagi marker. Sekejap. Boleh nak isi? Saya isi. Kumpulan 2. Apa 2 tu ya? Tak boleh. Isi tempat kosong. Guna marker, nanti saya bagi marker. Nak warna-warni. Peng. Awak isi je. Awak tengok dalam buku teks. Jawapan tu ada dalam buku teks. Nak isi. Ni liang stoma terbuka.
Ni Awak jawab tulisan lain-lain sebab saya nak tengok perbezaan. ni betul. Betul. Sini sini sini. Ni stoma? Buka. Betul lah. Tu je lah jawapannya. Proses Lepas tu bacaan ni kau bentangkan yang awak tulis lah. Bincang dalam kumpulan. Ya. Sudah siap dari tim kami, Abang Fayyad bin Fayyad. Bantu yang lain cepat. Mimik tahu tu. Okey, betul lah tu. Sel pengawal. Tumbuhan melakukan dengan menyerap oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Yulut bola ni. Kalau untuk waktu siang, Waktu siang tumbuhan melakukan karbon respirasi dengan menyerap karbon dioksida. aku kena tengok. Sini saya dah tulis respirasi. Jadi sini. Waktu siang dua berlaku. Respirasi dengan kepekatan yang masuk ni. Okey, karbon dioksida dalam sel lebih rendah dari luar sel. Jadi karbon dioksida. Okey, sini apa dia? Betul. Okey, tumbuhan melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Tumbuhan melakukan respirasi Dengan menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey, betul. Mana lagi yang ni? Karbon dioksida lah. Tumbuhan melakukan respirasi. Respirasi? Dengan menyerap oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Okey, betul. Boleh lah. Yang ni? cahaya saja. Cahaya je lah. Yang pertama terbuka. Yang stoma Terbuka. Tertutup. Terbuka. semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari panas. Okey, betul. Yang stoma akan terbuka ke tertutup? Terbuka. Bila dia kehilangan air? Okey, ni awak tengok sini.
Awak tengok sini, bila dia terbuka untuk menjalankan fotosintesis. Apabila terdapat cahaya dan tertutup apabila okey. Ia tertutup bila tak ada cahaya, betul? Tak buka. Yang ni ada lagi yang grup tak siap. Mana lagi? Keadaan karbon dioksida dalam mana? Dalam meruan udara antara sel, betul? Sekejap. Okey, semua dah siap? Ya. Ada sekejap. Tunam. Okey, kumpulan satu mana kumpulan satu? Kumpulan satu. Kita dua. Sama je lah. Tak apalah. Dah dua pun. Okey. Baca bagi jelas. Apa? Yang mana buku mu nak tulis? Oh my god. Dia. Oh my. Ada orang. Oh, je. Dia dulu. Peranan gas dalam tumbuhan siang tumbuhan melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Tumbuhan melakukan respirasi dengan menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Nampak tak? Malu. Tumbuhan melakukan respirasi dengan menyerap Pertukaran gas dalam tumbuhan malam. Tu dia. Pertukaran gas dalam tumbuhan. Siang, tumbuhan melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Gas karbon dan membebaskan oksigen.
Tumbuhan melakukan respirasi dengan menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Menyerap gas karbon dioksida. Okay. Fotosintesis. Okey, tengok gambar ni. Pokok ni akan mengambil karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Untuk oksigen untuk proses apa? Respirasi. Respirasi, okey. Dia akan menyingkirkan oksigen dan karbon dioksida. Bila tumbuhan menyingkirkan oksigen, itu adalah proses Respirasi. menyingkirkan oksigen. Proses Fotosintesis. fotosintesis, okey. Kalau dia singkirkan karbon dioksida, Respirasi. okey betul. Okey, untuk waktu malam. Waktu malam pula. Okey. Ya, ni pening dah. Baca. Pertukaran gas dalam tumbuhan pada waktu malam. Tumbuhan melakukan respirasi dengan menyerap oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Gitu. Bacalah. Okey, pertukaran gas dalam waktu Malam. Tumbuhan melakukan respirasi dengan menyerap oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Kenapa waktu malam tak ada proses fotosintesis? Sebab tiada cahaya matahari. Okey, tengok pokok. Pokok akan serap oksigen, betul? Betul. Akan singkirkan Karbon dioksida. dioksida sebab dia hanyalah proses respirasi saja. Okey, tepukan untuk grup yang kedua. Terima kasih. Terima. Ya, terima. Kasih. Ya, terima. Jaga ni, jaga. Jaga ni, jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak sebut? Kami akan membentangkan tentang laluan pertukaran gas dalam daun semasa fotosintesis. Kepekatan karbohidrat dalam sel lebih rendah dari luar sel. Jadi karbohidrat yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk ke dalam ruang udara ke dalam sel. Okey. Kepekatan karbohidrat dalam ruang udara antara sel lebih rendah berbanding dalam udara di luar stoma. Jadi gas karbohidrat jadi atmosfera masuk ke ruang udara sementara antara sel melalui liang stoma yang terbuka.
Apakah yang dimasukkan dengan masa resapan? Okey, maknanya karbon dioksida, contoh karbon dioksida itu daripada ruang udara antara sel pekat. Dan dalam sel tu rendah. Jadi dia akan masuk ke, dia akan keluar. Masuklah betul. Bila karbon dioksida daripada ruang antara sel tu rendah dan atmosfera tu tinggi, maknanya karbon dioksida daripada mana masuk? Daripada atmosfera kan? Betul. Daripada atmosfera akan masuk ke dalam ruang antara sel. Faham? Faham? Awak tengok sini. Awak tengok sini. Okey. Bila karbon dioksida, okey awak tengok sini. Bila karbon dioksida dalam sel rendah dan karbon dioksida di antara ruang antara sel yang tinggi. Maksudnya karbon dioksida antara ruang sel ni akan masuk ke dalam sel. Bila karbon dioksida antara sel-sel ni. Ini adalah ruang udara antara sel orang panggil. Bila dia sini rendah, maknanya karbon dioksida daripada atmosfera akan masuk. Faham? Faham tak? Okey, itu. Tekan untuk pelan-pelan. Di ke biji oi? Iya. Mak ya. Iya. Dah lah. Ni ambil dulu. Siapa yang nak start? Kan boleh satu boleh satu. Baca. Mak, baca apa lagi? Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Okey, ada berapa? Ada berapa mekanisme untuk pertukaran gas? Tiga. Antaranya Daun, batang dan gas. Akar. ada lagi? Akar. Next. Mak. Dia cak ah. Dia cak. Mak. Doa. Dekat sikit. Stoma. Liang stoma terbuka. Stoma terbuka. Okey, itu adalah gambar rajah. Stoma. Stoma terbuka ke tertutup? Terbuka dan tertutup. Yang mana terbuka, yang mana tertutup? Sebelah kiri. Terbuka disebabkan air masuk ke air keluar? Air masuk. Untuk yang tertutup, Air tak masuk. Air keluar. jadi sel pengawal tu akan jadi lurus. Betul? Untuk stoma yang terbuka akan jadi tutup bengkok. Okey, banyak pula. Coba. Liang stoma dan sel pengawal. Setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma yang disepadani oleh sepasang sel pengawal. Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis.
Liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya. Liang stoma tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari panas. Lagi. Okey, daripada hari ini kita belajar berkenaan dengan proses pertukaran gas. Okey, daripada tajuk ni, awak faham tak? Awak boleh bezakan respirasi dengan fotosintesis? Respirasi tu berlaku pada waktu siang ke malam? Siang dan malam, betul. Fotosintesis? Siang sahaja. Untuk respirasi dia akan menyerap oksigen, akan menyingkirkan dioksida. Okey, untuk fotosintesis dia akan menyerap dan menyingkirkan oksigen. Respirasi ni penting sebabkan untuk apa? Pertumbuhan akar, lagi daun, batang, lagi bertindak balas terhadap persekitaran. Okey, awak buka buku amali, buku latihan. Tulis dulu tajuk 2.5. Ya, semua sekali. Okey. Ha? Ni semua sekali. Tulis tajuk lepas tu tulis semua sekali tu. Mana marker saya semua? Jatuh. Cepat. Apa dia ni? Ni tulis tajuk, lepas tu awak salin nota. Ternampak tak? Saya ambil dah ni. Tulis nota. Menggunakan oksigen, ni adalah oksigen. Tulis tajuk tu dulu. Ya Allah. Okey, untuk waktu malam dengan waktu siang awak ikut nota saya sinilah. Respirasi. Yang ni awak tulis sampai sini je nota. Untuk atas ni je. Untuk bawah ni awak ikut nota saya. Ni untuk waktu malam.
Boleh ke? Nampak ke? Tak cuba spin. Mana menggunakan? Oksigen. Ya, menggunakan oksigen. Sebab ni, waktu malam dia melakukan respirasi. Waktu siang melakukan respirasi dan juga fotosintesis. Ya, yang ni ringkas. Okay. Hari Rabu ni saya nak pungut buku ni daripada muka surat 1 sampai muka surat 25. Nanti hantar. Kita boleh ke? Respirasi tu mana? Tak perlu buat itu. Cuma aku dah salin balik yang tu. Kenapa respirasi penting? Bawah sekali. Bawah sekali. Satu ni karbon dioksida ni. Oksigen ni adalah karbon dioksida. Okey, terima kasih kelas.
Hari Rabu hantar buku tu.